Salam siaran, bertemu kita lagi dalam edisi Bitara. Pada 26 dan 27 Jun 2026, bertempat di Kuala Kangsar Perak, seramai 30 mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris telah berjaya menamatkan ekspedisi berkayak sejauh 40 km menyusuri arus Sungai Perak dalam tempoh kurang daripada 5 jam. Program anjuran Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan menyaksikan para peserta melengkapkan penilaian penting bagi kursus Persijilan Pendidikan Kanu Kebangsaan Bintang 1. Ekspedisi berimpak tinggi ini telah diketuai oleh pensyarah pembimbing iaitu Dr. Benderi Dasril bersama pengarah program Adik Firdaus. Cabaran hebat ini bermula secara rasmi selepas peserta menduduki ujian teori serta praktikal air di Kem Rekreasi Intan Suraya. Kumpulan pendayung kemudiannya berhenti rehat sebentar di mercu tanda ikonik Victoria Bridge sebelum mereka akhirnya tiba di dataran Kuala Kangsar dengan penuh semangat dan kepuasan maksima. Pada 2 Julai 2026, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (EDGE) telah menganjurkan kursus pembangunan platform digital bagi memperkasa usahawan mahasiswa menghadapi arus ekosistem keusahawanan digital masa kini. Program bertempat di Fakulti Pengurusan dan Ekonomi ini dikendalikan oleh pakar pembangunan digital Dr. Muhammad Fadil Harfiz Abdul Muttalib. Beliau berkongsi strategi pembinaan platform berkesan melalui kajian kes kejayaan projek Van Ping Pangkor. Peserta turut didedahkan kepada elemen penting penyagaan profesional termasuk pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Business Model Canvas (BMC), pemasaran digital kecerdasan buatan, konsep bootstrapping serta kaedah reverse engineering. Melalui kursus ini, EDGE menyasarkan platform digital mahasiswa berkembang ke peringkat industri sekaligus memangkin ekonomi setempat dan memperkasa pendigitalan komuniti. Pada 4 Julai 2026, Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris telah menganjurkan program Test Anxiety Series 2 di kampus Sultan Azlan Shah bagi membantu 30 pelajar diploma menguruskan kebimbangan peperiksaan akhir. Program kendalian pegawai tadbir kaunseling Encik Muhammad Syamim Aiman Abdul Hamid ini memfokuskan pendekatan kognitif behavioral therapy (CBT) untuk menangani corak pemikiran negatif pelajar. Peserta didedahkan dengan pelbagai modul interaktif seperti Thought Attack versus Thought Replace, Fact versus Assumption dan Cognitive Scene Investigation. Teknik STOP turut diajar sebagai strategi pantas mengurus emosi secara tenang. Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris berharap inisiatif ini berjaya memperkukuh kesejahteraan psikologi, membina daya tahan mental serta melahirkan mahasiswa yang lebih yakin mendepani cabaran akademik. Sekian edisi Bitara kali ini. Untuk lebih banyak berita menarik, sila layari portal berita ipena.com.my. Jumpa lagi.